Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulakan kelas kita dalam 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Okay. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah memberikan kita peluang untuk kita sama-sama bertemu lagi pada satu lagi minggu, insya-Allah, untuk kita teruskan uh, mengenai okay, di mana kita masih lagi dalam bab solat yang begitu panjang sekali. Okay, perbincangannya, perkongsiannya. Okay, jadi insya-Allah kita akan sambung lagi di mana kita berhenti daripada last week, dan insya-Allah mungkin kita akan ambil rehat untuk holiday nanti. Sebab kita pun ada pergi ke umrah dan sebagainya kan, ada cuti-cuti dan sebagainya. InsyaAllah ada tarikh-tarikh pada tahun depan dan sebagainya, kita akan sambung fardu ain kita, insyaAllah. Okay, sebelum apa-apa lagi, mari sama-sama kita memulakan sesi kita pada malam ini dengan sebaik-baik permulaan, the best of all starts, iaitu dengan membaca Ummul Kitab Surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan ilmu-ilmu di dada kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa-dosa kita. Allah accept all our good deeds, dan kita menjadikan kita hamba-hamba ni yang istiqamah, insya-Allah. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala ease all our affairs in this life and in the hereafter, insya-Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Baik, tuan-tuan dan puan yang dikasihi Allah SWT, suka saya kongsikan satu lagi hadis berkenaan dengan tajuk kita ataupun kita punya perbincangan, masih lagi dalam bab solat. Dan seperti sebelum ini kita kongsikan, antaranya adalah bacaan-bacaan kita selepas solat kan. Seperti contoh istighfar 3 kali kan. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Kemudian kita baca apa? Allahumma antas salam wa minkas salam.
Tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kan? Kemudiannya kita ada baca apa lagi? Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami. Berikanlah kami kekuatan untuk kita sering mengingatimu. Ala dzikrika wa syukrika, dan berterima kasih, bersyukur kepadamu. Always wa syukrika wa husni ibadatika, dan kebaikan dalam ibadah kita. Kan? Kemudian pada hari ini insya-Allah ada satu hadis lagi di mana ianya disampaikan daripada antara contohnya Imam An-Nasa'i dan sebagainya, kan. Di mana apabila seseorang itu membaca ayat kursi. Ayat kursi setelah setiap solat dia. Kan, example dah habislah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan? Kemudian dia dah istighfar, dah Allahumma antas salam. Kemudian dia boleh baca Allahumma ajirna minan nar, semua, kan? Kemudian Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, kan? Kemudiannya bolehlah baca ayat kursi. Jadi apa faedah dia, Ustaz? Faedahnya selain daripada itu adalah potongan ayat Al-Quran, kan? Ayat kursi, kan? Ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah dan sebagainya, kan? Maka dalam hadis ni juga Rasulullah SAW sampaikan, riwayat Imam An-Nasai dan sebagainya, kan? Barang siapa yang membaca dalam ayat ini, ayat kursi selepas setiap solat fardunya, maka tak ada apa yang mencegah beliau daripada memasuki syurga, dijanji syurga ini, kecuali apa? Kecuali kematian. Maksudnya dekat sini, kan, kalau seseorang tu meninggal atas atas amalan juga yang selalu beliau laksanakan, baca ayat kursi selepas every solat fardu dia, insya-Allah, insya-Allah, dengan kematian itu tak ada apa yang menghalangnya. Nothing prevents him or her from entering Allah's paradise ataupun entering Allah's heaven. Jadi ayat kursi ni selain daripada dia juga adalah ayat mungkin untuk sembuh-sembuhkan, kan, kesihatan, ataupun mungkin boleh antara ayat ruqyah juga, kan, ayat kursi dan sebagainya. Maka inilah dia, selepas every solat fardu kita kalau boleh jangan tinggalkan. Okay, soalan, Ustaz, kadang-kadang kita rushing lah, kan, kita ada limited time aja nak solat, Ustaz, example 10 minutes, macam mana nak sempat nak baca, nanti nak zikir kita, kan, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, kan, tak sempat, Ustaz. Okay, kalau kita tak sempat nak duduk kemudian zikir-zikir, baca dan sebagainya, kan, on the move pun boleh. On the move macam mana? Okay, kita dah baca sikit-sikit lah. Kemudian kita pun lipat sejadah, kita nak balik ke kerja, kan. Ada jalan-jalan sikit ataupun on the way dan sebagainya, kita masih lagi boleh membaca ayat kursi, boleh lagi kita zikir 33, 33, 33. Kemudiannya bolehlah kalau nak baca 3 kul ke, nak baca Fatihah pun dipersilakan. Itu pun maksudnya selepas kita punya solat fardu. Jadi yang pahala ni semua ataupun apa yang ganjaran ni semua, kan, bukan hanya apabila orang tu duduk saja. Duduk dekat atas sejadah itu sahaja yang akan mendapatkan fadilatnya, tidak. Boleh on the way ke, ataupun Ustaz, saya rushing pagi-pagi ni, nanti nak pergi kerja semua, kan, jadi boleh baca atas motor tak? Atau boleh baca dalam bas tak? Boleh. Itu pun maksudnya selepas solat fardu dia. Okay, jadi insya-Allah dalam banyak-banyak hadis yang kita pelajari, kan, apa-apa yang kita boleh amalkan, kita cuba. Okay, kalau boleh jangan tinggalkanlah. Kalau kita tak boleh buat semua, kan, for example kita time constraint dan sebagainya, kan, jangan tinggal semua. Tu ada kaedah dia. Kalau kita tak boleh buat 100, kita jangan tinggal 100. Buatlah 20% ke 30% ke, dan slowly, insya-Allah kalau kita dah sampai ke tahap kita boleh istiqamah, buat things consistently, at the best
amount dan sebagainya 100% lagi itu yang terbaik lah. Okey, jadi insya-Allah hari ini kita pelajari bahawa kita membaca ayat Al-Quran pula. Memang ayat Al-Quran. Ayatul Kursi selepas solat fardu kita. Okey, insya-Allah jadi pada hari ini sebagaimana yang dikongsikan as what has been shared in the Telegram group, right? Kan kita ada apa solat dalam vehicle. Okay, solat dalam vehicle, lepas tu kita ada solat Jumaat. Lepas tu kita akhiri dengan solat jenazah. Okay, jadi insyaAllah hari ini short, sweet and concise lah untuk semua. 3 perkara ni lah insyaAllah yang kita bakal cover. Tapi saya share dulu kita punya PDF kita. Yang di mana kalau ada yang new subscriber kan, kita ada share this one dalam grup kita Telegram. Okay, jadi kalau Telegram ni yang baru masuk ke apa ke, kita just scroll aja the group ada. Ini dinamakan Kitab Safinatun Najah. Okay, PDF in English punya. Jadi bila-bila masa kita boleh baca translation dan cuba fahamkan lah insya-Allah. Okay, buat masa sekarang ni, okay, insya-Allah saya akan mulakan terlebih dahulu sebab ini adalah satu question before we end our previous class, okay, tentang ada soalan Ustaz. Sebab kan last time kita covered about travelling semua kan, macam mana nak solat bukan qada apa, jamak, qasar dan sebagainya kan. Jadi ada timbul satu soalan. Okay Ustaz, kita dah tahu macam mana nak campur apa semua. Tapi kalau on the move, maksudnya on vehicle, inside your car ataupun inside bus ataupun on the flight kan, dekat kapal terbang. So macam mana kita nak solat? Okay, that's a good question dan itu mungkin insyaAllah kita boleh cover lah dalam 5 minutes dan sebagainya lah. 5 to 10 minutes lah insyaAllah. Okay, jadi kalau kita sebentar 10 seconds. Okay, jadi kalau kita nak bincangkan tentang kita punya solat dalam vehicle, betul? Sekarang ini kalau situation di mana we come prepared, maksudnya kita dah memang ada persediaan untuk memang kita tahu kita akan solat dalam plane for example, on flight, for example, yang selalunya adalah orang-orang yang pergi ke umrah dan sebagainya, memang dia tahu yang dalam flight tu ada satu waktu solat. For example, yang biasa ni orang travel waktu malam kan, waktu malam. Sebab apa? Sebab safar malam juga ada riwayatnya adalah sunnah. Safar malam maksudnya travel during the night. Ada some riwayat lah yang mengatakan ini adalah satu sunnah, recommended act lah. Jadi tak bermasalah kalau kita travel pagi ke Ustaz. Kalau kita selalu travel pagi, apa masalah dia? Tak ada masalah. Cuma kalau travel malam, ianya diriwayatkan juga some narrations adalah ianya sunnah. Okay, so that's why kita juga ada some night flights dan sebagainya lah. Okay, so kalau dalam night flight biasanya, example kalau kita pergi umrah dalam 8 hours, 9 hours macam itulah kan. So kita akan plus, kita akan solat subuh dekat dalam aeroplane kan. Okay, so itu memang kita dah come prepared. Tak kira lah kita ambil wuduk dulu ataupun kalau dah ambil wuduk Ustaz tapi kita terkentut terkentut kan, tak apa. Tak apa terkentut, tapi kita kena renew our wuduk lah kan. Okay, so macam mana? Kita akan ada apa yang dikatakan sebagai bottle spray. Bottle spray. So bottle spray ni dalam dia adalah air suci. Saya ambil bottle spray example bottle spray. Bottle spray. Dia tak catch pula. Bottle spray bottle spray. So dalam ni pastikan ianya air suci, air tap water ataupun air putih lah kan. Jangan pula kita bottle spray ni kita punya air manisan air bandung daripada masjid semalam ke, tak boleh lah untuk ambil wuduk. Jadi ini adalah air suci, air putih kan, yang bukan air najis dan sebagainya. Okay, itu nombor 1.
first. Secondly adalah bagaimana kita nak ambil wuduk dulu. Kan? Kalau tak ada wuduk macam mana? First adalah you can go to the toilet. Boleh pergi toilet. Toilet lah. Ambil wuduk dalam toilet macam on land dekat Changi Airport ambil wuduk dekat toilet ke. Itu nombor satu. Boleh lah. Kan? Secondly, boleh juga seperti mana yang awak duduk dekat dalam seat tu, on your seat dalam flight tu dengan menggunakan botol spray. Okey. Jadi kalau kita nak ambil wuduk, tata cara dia adalah kita selalunya akan ambil wuduk pada 4 bahagian yang wajib sahaja. Okey, 4 bahagian wajib. So, yang 4 bahagian wajib ni apa untuk wuduk kan? Adalah kita punya muka kita. Okey, muka kita. Muka kita seperti biasa macam kita ambil wuduk, muka pastikan daripada baby hair sampai telinga sini, sampai kita punya dagu. Okey. Ini satu first. Second adalah tangan kita kan. Tangan kita daripada hujung jari sehinggalah kita punya siku. Kan? Kanan dan juga kiri lah. Okey. Kemudiannya adalah part of our head, which is terkena rambut kita sikit. So, ini dinamakan sebagai ba'dur ra'si, sebahagian daripada kepala kita. Ini mazhab Syafi'i. For example, mazhab lain macam mazhab Hanafi, dia kena full kepala. Tapi mazhab Syafi'i, ba'dur ra'si, sebahagian. Okay. Kemudiannya kaki kita daripada jari sehinggalah kita punya ankle, buku lali kita. Kanan, kemudian kiri lah kan. Okay. So, kita selalunya akan ambil 4 anggota ni sah. Sebab apa, tuan-tuan dan puan, kalau kita nak ambil yang sunnah, for example, kita punya komo-komo, kita punya hidung kan, macam mana? Kan kita kalau spray, kita dah masuk hidung, masuk mulut, lepas tu kita nak macam mana? Nak ludah mana? Betul tak? Kan takkan nak kita nak ludah kat sebelah. Kita punya kawan dekat sebelah, seat sebelah, basah dia kan. Kotor dan sebagainya. Jadi kita memang ambil yang 4 wajib sahaja. Okay, ini kalau siapa yang baru tahu siapa yang baru masuk ni kan, kalau baru dengar, ini adalah ambil wuduk pakai botol spray. For example dekat atas seat ke apalah dalam aeroplane for example. Okay, so kita akan ambil yang 4 ni saja. Okay, so macam mana? Sekarang ni kita ada botol spray kan. First kali kita spray. Jangan lokek, jangan apa tu kedekut, spray je. Spray. Dan when can we start kita punya ablution? Bila? That's the right question. Jawapannya adalah apabila kita dah spray, kemudian ada that molecule of water, titisan air, dia mula mengalir. Dia flow. Bila dia dah flow, baru kita boleh gunakan air yang mengalir tu untuk kita mulakan wuduk kita. Dengan syarat kita tak boleh lift our hand. So for example, satu flow kan, atau selalunya kita lebihkan sikit lah, 3, 4, apa kan, ada molekul yang mengalir, kita dah boleh letak tangan kita dan kemudian kita mulakan wuduk. 1, 2, 3. Tanpa kita lift. Kalau lift, dia jadi satu je. Faham? Okay. So, satu kali that flow of molecules, kita ratakan. 1, 2, 3. 1 kali wajib, 3 kali sunnah. Okay. Sama juga. Kemudian kita spray tangan kita. Dia dah flow, baru kita ratakan. 1 kali wajib, 3 kali sunnah. Okay. Kanan, kiri, kemudian part of our head kan, nak kena rambut sikit. Kemudian sama, kaki pun sama. Spray. Air dah mengalir. The molecule of water flow. Baru kita letak tangan kita, kemudian kita sapukan. Tanpa kita lift. Kalau lift, dia dah kira a new one. Dah kena spray baru. If you were to continue the next round lah. Kalau 1 kali dah cukup, dah boleh lepaskan tangan lah. 1 kali saja. Okay. Wuduk kita dah ambil masa kita duduk dekat atas kerusi aeroplane, betul? Now we go into the topic sekarang. Start macam mana kita nak solat. Okay. So kalau example kalau kita tengok flight lah macam Saudi kan.
Saudia adalah satu flight yang dia ada tempat untuk solat berdiri. Dia ada macam small mini musolla. Okay. So dia ada, okay, kalau kita duduk depan, dia sebelah tengah tengah sikit lah. Dan ataupun area belakang-belakang sikit. So itu adalah tempat di mana kita boleh pergi situ dan kita solat secara sempurna macam on land. Kita boleh rukuk, kita boleh iktidal, kita boleh sujud dan sebagainya. On the ground. Kira on the uh, uh, lantai aeroplane lah. Okay, so Saudi no question, macam solat biasa. Sekarang ni kalau kita solat atas kerusi, duduk. Macam saya tengah duduk ni sekarang, macam mana? Okay. So, syarat dia adalah, sekejap eh. Syarat dia adalah takbiratul ihram kita. Ingat tak takbiratul ihram apa? Takbiratul ihram adalah the first takbir. Allah. Dan niat sekali. Allahu Akbar. Itu first takbir. Takbiratul ihram. Kan? So itu first takbir, syarat dia perlu untuk menghadap kiblat. So many questions kita ada. Ustaz, macam mana kita nak tahu kiblat? Okay, first kita jawab one by one. Macam mana nak tahu kiblat? Kita boleh tengok kita punya apa tu? Kompas ataupun dekat depan TV tu, ataupun memang ada dekat TV aeroplane tu dia tunjuk mana Kaabah. Kan? Okay, so kita dah tahu, first identify dulu. Identify mana kiblat. Kemudiannya second adalah, okay Ustaz, kalau kita dah tahu kiblat, so macam mana? Kalau kiblat kita dekat tepi ke kiblat kita dekat belakang sikit ke, macam mana? Kan? How to pray. Okay. Syarat dia adalah takbiratul ihram itu, the first one, perlu menghadap kiblat. Itu first. So all the subsequent action kita dalam solat dah tak perlu. Takbiratul ihram sahaja. Okay. Maybe this is something new knowledge for us kan. Tapi itu kaifiah dia. Itu tata cara bagaimana. So for example, okay. Sekarang ni memang saya pun tak face kiblat. Saya tengah tengok depan ni kan. Tapi kiblat saya is kiri saya. Ni real life situation lah. Okay. So macam mana Saya akan menghadap kiblat, okay, dengan dada kita. Allahu Akbar. Kemudian dah boleh pusing balik. Tengok depan. So first takbir, nama dia takbiratul ihram, yang memulakan solat kita, kan, yang mengharamkan apa yang tak boleh buat dalam solat. Example yang membatalkan lah, macam makan, minum, cakap-cakap, semua yang tak boleh kan. Tu first takbir tu nak kena menghadap kiblat. So after dah Allahu Akbar, kan, dah boleh straight. Kemudian dah bolehlah baca apa, Al-Fatihah, baca surah, atau nak baca doa iftitah tadi kan. Dah boleh. Okay, tu first. Tengah duduk kan. Jadi macam mana nak rukuk, macam mana nak sujud. Okay, I believe ramai juga yang dah tahu, tapi ini adalah ilmu lah bersama ya. Kan selalu kita tengok macam orang solat duduk kan, macam nenek kita ke, ataupun orang-orang dekat masjid kan solat kan. So dia duduk, so rukuk dia macam mana? Dia takbir lah. Allahu Akbar, dan dia tunduk. Tunduk. Jadi apa yang bezanya adalah kita punya sujud adalah lower daripada rukuk kita. Tu. Sujud indication dia adalah lower daripada rukuk kita. So for example, Ustaz, saya kalau nak sujud pun saya tak boleh turun banyak sangat. Cuma sikit aja, macam example 30 degrees. Macam gini kan. Ni, dan kita boleh segini je. So gini boleh tak? Boleh. Tapi rukuk awak kena lebih. So sujud lower. So itu dia cara dia. Sebab apa? Sebab saya tak boleh turun lagi. Saya tak boleh turun, nanti perut saya sakit. Kan? So kalau dah straight gini, kemudian kalau awak punya sujud macam gini saja, awak boleh. Rukuk awak tengah-tengah. So ini diri, rukuk, sujud. Lesser. Okay. So sama juga solat macam biasa. So for example, solat subuh tadi kan. Allahu Akbar. Dah baca semua. Okay. Allahu Akbar, rukuk. Sami Allahu liman hamidah, straight balik. Kemudian Allah sujud. Lagi bawah daripada rukuk. Okay. Bacalah semua. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dia akan rasa janggal, dia akan rasa awkward kan. Sebab kita tak biasa solat duduk. Kan. Kita rasa macam, asal aku duduk ni tapi tak apa.
dahi tak kena lantai pun macam nak baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pun macam funny lah. Tapi itulah dia, tata cara dia. Kan? Kita tak boleh, dah duduk ni, kita tak boleh sujud sampai cium bawah. Tak boleh. Jadi itulah dia. So sama kalau solat subuh, baca doa kunut dan baca. Kemudian sujud lagi. Kemudian Allahu Akbar Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian Allahu Akbar Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatus salawat sampai habis. Fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay. So inilah dia cara solat on a vehicle ataupun in a vehicle. Sebab sometimes kan on air, in the bus, kan, on flight. So on atau in lah, dua-dua dalam vehicle. So ini yang antara kita ada tajuk-tajuk ni juga bila mana kita ajar kelas macam umrah dan sebagainya. So ini pun ada satu topik untuk solat. Okay. So Alhamdulillah, tu the first one for tonight's agenda. Tadi ada question Okay, jap. Salam, will we get the recorded video? Inshallah, this one you can later ask Fajar team, okay, inshallah, for admin stuff lah. Okay, salam Ustaz, jika naik flight yang tak ada monitor, kita tak tahu kiblat bagaimana pula? Okay, first ada dua lah kan. Yang pertama adalah kita boleh cari sendiri, maksudnya kita gunakan kita punya devices kan, cari nak cari ke mana dan sebagainya kan. Maybe this is a good question lah, macam for example kita travel on budget flights ke apa kan, yang dekat-dekat yang tak ada monitor dan sebagainya, bagus. So kita gunakan kita punya devices, cari kompas dan sebagainya. Kita perlu buat apa tu, kita punya research sedikit lah, macam that country berapa degree dia dan sebagainya kan. Kalau Singapore kan 293 kan, so kita study sikit. Secondly adalah of course kita boleh tanya dia punya pegawai dia. Pegawai maksudnya kita punya staff of steward atau stewardess. Nak tanya apa? Sometimes orang tak tahu kiblat tu Kaabah apa kan. Kita tanya kompas punya itu juga, punya numbers dan sebagainya. InsyaAllah kita boleh dapat tahu kiblatnya di mana at that point of time, and then in the moment lah, at that moment lah. Okay, insyaAllah kita boleh cubalah usaha untuk cari dia punya kiblat dengan sebaiknya lah. Okay, so now kita proceed to solat Jumaat. Okay, which I promised last time. Okay, solat Jumaat ni kita akan ambil just understand about it. Kita don't go in depth sangat lah, explain dan sebagainya. So kita boleh ambil solat jenazah to close tonight lah, insyaAllah. Okay, so solat Jumaat ni, kita jangan baca ni lah, ni syarat dia kan. Solat Jumaat ni adalah solat pada hari Friday. Okay, as the name says for itself lah kan, solat Jumaat Friday. Waktu dia waktu zuhur. Okay, so sebenarnya solat Jumaat ni adalah solat zuhur. Okay, maybe lelaki faham lebih lah sebab kita pergi solat kat masjid kan. Kalau muslimah, maybe kan anda semua solat zuhur kan. So that is the same, solat zuhur tapi on a Friday, which is an obligatory solat. Okay, solat Jumaat ni wajib untuk lelaki. Lelaki, apa syarat dia? Lelaki yang dah balik, lelaki yang dah Muslim, lelaki yang dah masih berakal. So, wajib. Okay. Cuma bezanya adalah solat zuhur, dia 4 rakaat. Solat Jumaat, 2 rakaat. Tapi, digantikan dengan khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat dia bila? Khutbah Jumaat dia sebelum solat Jumaat dia, 2 rakaat. So khutbah dulu, baru solat Jumaat 2 rakaat. Okay, sekarang ni kita akan masuk question. Syarat solat Jumaat ada 6. Okay, kita go through. Antakuna kulluha fi waqti zuhri. Okay, sama. Dia perlu dalam waktu zuhur. Sebab apa? Solat Jumaat ni dia adalah solat zuhur. Tapi hari Friday. Kan? And wajib untuk lelaki. Kan? So, okay Ustaz. Soalan biasa lah, soalan biasa. Ustaz, kalau kita tak solat
Jumaat lah hukum dia. Kan? Kalau kita dulu tanya mufti kita, Ustaz Patris Bakaram kan. Ada orang pernah tanya, Ustaz, apa hukum tinggalkan solat? Kan? Ni solat biasa tau. General solat. Macam solat wajib Zuhur ke solat Asar kan. Mufti jawab apa? Mufti Patris, of course orang tu dah tahu dah. Hukumnya memang dosa. Kan? Kalau tak buat benda wajib, dosa. Kan? Tapi Mufti Patris apa? Hukum dia awak bawa dia pergi solat. Okay. So sama juga macam solat Jumaat. Solat Jumaat ni wajib. Okay. Frequently asked question, Ustaz, kalau kita tak solat apa jadi? Jawapan dia dah tahu, dosa. Jawapan dia memang dosa. Tapi kita cuba sebaik mungkin. Kalau kawan kita tak nak pergi ke for no reason, kita ajak dia bawa pergi solat Jumaat. Walaupun first dia terpaksa ke dia rasa macam tak ikhlas lah. Senang cakap Dia, aku ikut kawan je. Tak apa. Memang kena biasakan diri. Biasakan diri. So tak senang. Ya kan senang ke kita nak ajar anak kita untuk solat semua? Susah. Susah. Tapi slowly. Dan awal-awal mungkin rasa terpaksa, tak ikhlas. Tapi slowly insya-Allah Allah kasih hidayah kan, rasa dengan sendiri nak solat dan sebagainya insya-Allah. Okay. So first dia adalah perform waktu Zuhur. Dia kan solat Zuhur tapi on a Friday dan dia jadi khutbah plus 2 rakaat. Okay. Wa an tuqama fi khittatil baladi. It should be within a district of the town, of course. Ini syarat dia. Maksudnya dia adalah dalam satu country, satu area. Maksudnya for example kalau Singapore ni, kita memang ikut syarat dia. Dah ikut dah syarat. So for example, kita dah pecah into district ataupun into areas kan. For example, Pasir Ris satu, Tampines ada, kemudian orang-orang Simei pergi Tampines, orang Bedok ada masjid, kemudian Kembangan ada masjid, Eunos ada masjid, Paya Lebar, Masjid Wak Tanjung. Kemudian plus naik-naik dekat dah masuk dekat CBD area kan, masjid apa Maulana Ali lah, macam-macam semua, Al-Falah kan semua. Kemudian naik dekat North ada apa? Masjid An-Nur lah, Masjid Syafa'ah semua kan. Kemudian West. So itu maksud dia. Dia perlu ada dekat dilakukan pada center ataupun bukan center, an area around that country. Maksud mesti dia bukan dekat satu tempat je. For example, Singapore besar-besar ni kat east je buat. Sebab apa? Akan ada kepayahan. Orang yang jauh sangat dia ada dia punya urusan nanti saya terkeluar pula. Aduh. Okay, saya share balik Okay. Maaf masalah teknikal sikit. Okay, saya tutup WhatsApp dulu. Okay, baik. Jadi macam mana? Maksudnya tadi kalau example, this Singapore ni kan, Singapore ni kan, walaupun kita tahu lah macam our country is quite small lah, tapi still ada distance. Maksudnya daripada Pasir Ris kalau nak pergi Jurong around 40 km, 45 km. So dia tak boleh macam just satu tempat yang jauh je untuk solat Jumaat. Sebab tu MUIS pun agama Islam kita punya pejabat agama buat masjid kat sini, kat sini, kat situ. Itulah boleh dilakukan solat Jumaat. Okay, so Alhamdulillah kat Singapore memang dah ikutlah syarat dia. Of course lah kan. Kemudian ni, syarat ketiga. Wa antusalla jama'atan. Okay. Solat Jumaat ni tak boleh solat sendiri dan sebagainya. Dan syarat dia adalah perlu ada at least 40 lelaki Muslim berakal baligh untuk solat. Ni mazhab Syafi'i kalau mazhab Maliki tak silap. Maliki kurang pun boleh. Asalkan ada cukup macam bilangan jemaah lah. Lesser than 30, lesser than 20 tak silap pun boleh lah. Tapi mazhab Syafi'i 40 at least lah. Okay.
وأن يكونوا أربعين أحرارا ذكورا بالغين مستوطنين. Okay, should be 40 free males. Free males maksudnya bukan hamba. So zaman sekarang dah tak ada hamba pun. So memang kita dah ada 40 free males who are mature and permanent residents of the town. Okay, so macam mana? Penduduk yang tetap di Singapura. Okay, for example, orang-orang Singapore, Singaporean, PR, semua counted. Okay, Ustaz, kalau masjid ni, dia banyak Bangladesh, for example, Bangladesh. So, macam mana? Okay, ulama mengatakan bahawa mereka juga adalah orang yang mustautin. Kan, kita tahu word Melayu kan, mustautin. Orang yang memang tinggal kat situ, kerja dekat situ. So orang-orang, for example, our friends from Malaysia yang kerja sini, mereka pun di counted as mustautin. Dia dah dekat sini, dia kerja. Walaupun dia memang balik Malaysia ke apa, itu dikira sebagai mereka adalah orang yang dah dekat sini kerja, cari rezeki di sini, mereka di counted as orang 40. Okay? Kemudian ni, wa an la tasbiqaha wa la tuqarinaha jumu'atan fi tilkal balad. No other congregation of Jummah in the same town should be offered either before it or at the same time. Okay. Ini kalau ikut ulama contemporary sekarang kan, adalah dia berbeza kepada dia punya understanding of it. So kalau Singapore kan, walaupun it's a small country, dia ada keperluan untuk buat di Singapore pula, di Pasir Ris, Tampines, Bedok, right, keperluan. Sebab dalam state Singapore ni ada, kita dah ada dia punya calculation of kita punya population. For example, Choa Chu Kang ada berapa puluh ribu orang. Kemudiannya kita punya Bukit Panjang ada berapa orang. So memang perlu ada masjid. So sebab itu masjid tu ada solat Jumaat yang tersendiri. Okay. Kemudiannya last sekali, wa ayyataqaddamaha khutbatan. So solat Jumaat ni dia perlu untuk kita ada khutbah sebelum solat ini. Okay. So the next question, Ustaz, kalau kita datang lambat tak dengar khutbah, kan? Betul tak? Ini memang frequently asked questions. So kalau tak dengar khutbah macam mana? Ulama mengatakan masih sah lagi kalau kita masih dapat first kita punya salat kita. Dapat first solat termasuk kita punya second rakaat. Second rakaat. Second rakaat macam mana kan? Ada ulama mengatakan second rakaat bila mana kita apa-apa yang kita sebelum kita iktidal second rakaat. Masih dapat pada Jumaat, masih boleh solat ikut that 2 rakaat. Kalau maksudnya kalau dah lambat, imam dah tengah nak beri salam je, ada ulama mengatakan bahawa dia dah tak boleh dapat that solat Jumaat. Dia dah kena pergi session 2 ke mana-mana ke ataupun ganti dengan Zuhur. Okay. So ni khutbatan, 2 khutbah. So for Muslimin, maybe memang kita aware lah ada 2 khutbah. Kan first khutbah, lepas tu imam akan stop dulu dengan apa? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Kan ada doa, kemudian Bilal akan amin. Amin ya muwaffiqat ta'i'in. Ada doa kan? Itu adalah doa yang separate the first khutbah and the second khutbah. So untuk muslimah yang join malam ni kan, dia ada 2 khutbah. So itu dia. So the 2 khutbah must be before the solat lah. Dan untuk dapat full Jumaat, dia full pahala dan sebagainya, memang perlu ikuti khutbah dan juga solat 2 rakaat dia. Okay, next question Ustaz. Time khutbah ni dia tidur. Dia tidur. Macam mana? Jawapannya ulama mengatakan bahawa boleh sah juga. Tapi jangan sengaja lah, memang dah plan. Okay, datang nak cari tempat baik, sandar, aircon kan, tidur. Macam itu niat dia dah salah. Kalau duduk kan, try dengar tapi tertidur juga, then tak ada masalah. Okay. Kemudian ni adalah some sunnah adab kan, kita baca sikit-sikit Antaranya adalah mandi sunnah Jumaat kan. Kemudiannya makruh not to do. So kalau tak mandi makruh lah. Okay. Kemudiannya mustahab ataupun pahala juga untuk pakai miswak, siwak. Kemudiannya potong kuku hari Friday, boleh shave dan sebagainya.
kemudian pakai wangian, kalau boleh pakai baju putih, ni semua sunnah dia. Datang masjid awal, kemudian duduk dekat dengan imam, zikir, baca Quran, selawat, ni semua sunnah. Baca surah Kahfi, yes, hari Friday. Okay. So the best is surah Kahfi 1 sampai 110 full. Tapi kalau tak boleh, macam mana? Baca first 10. Ustaz, saya boleh buat lebih sikit. So macam mana? Baca first 10, last 10. Itu sebaiknya. Tapi kalau boleh baca banyak, ada banyak time, baca full 1 sampai 110. Kalau tak boleh, first 10, last 10. Kalau tak boleh juga, first 10. Tapi kalau boleh, jangan miss surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Okay? It is recommended to supplicate Allah. Banyakkan berdoa. Ini adalah sunnah hari Jumaat. Okay. Kemudiannya, ni rukun khutbah tadi. Kita sebut pasal 2 khutbah kan. Okay. Rukun ni adalah kita kena bersyukur dengan Allah. Jemaah lelaki kan, biasanya dah tahu. Khatib akan mula macam mana? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kan? Atau kan, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Kan? Mesti ada hamdalah first dalam khutbah. Kalau tak ada, khutbah dia invalid tau. So, khutbah kalau itu macam mana nak kena repeat khutbah dia. Okay. Kemudian selawat ke atas Nabi. Kan selalunya Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. In both khutbah. Okay, first kena puji Allah, kemudian selawat in both khutbah. Kemudian ni wasiat untuk bertakwa. Kan selalu kan, bertakwa kepada Allah. Kan? Ittaqullah. Selalu nak kena ada. So, ingat kenapa weekly memang imam dia baca macam itu? Sebab itu adalah rukun khutbah dia. Okay? Kemudian membaca qira'atu ayatin minal Quran fi ihdahuma. Antara satu khutbah, the first ataupun the second, kena baca potongan ayat Quran. Okay? Potongan ayat Quran. So itu syarat dia. Selalunya kita berkhutbah, first khutbah akan ada ayat Quran. Second khutbah dah tak ada, banyak Melayu dia. Kan? Kemudian doa untuk mukminin mukminat di tu pada second khutbah. Kan? Second selalunya dah ala wa sallu ala nabi Mustafa Rasulullah. Okay. Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Macam itu. Doa pada second khutbah. So ini dia 5 rukun khutbah. Okay. This is a good information. Tapi kalau nak baca lebih lagi, mendalami bolehlah insya-Allah. Okay. Lepas tu, the conditions for delivering the two khutbah. So, ini adalah syarat untuk orang menjadi khatib. Khatib ni yang dekat dengan Yishun tu ke? Bukan, tu MRT khatib. Ini adalah khatib orang yang sampaikan khutbah. Ada banyak syarat ni. Kita ambil example ya, example. Example dia, tahara anil hadatsain al-asghar wal akbar. Kena ada wuduk dan bebas daripada hadas besar. Tahara anil najasa fi thawbi wal badani wal makan. Kena bebas daripada najis di baju, di badan, di tempat dia. Kemudian tutup aurat. Yalah, takkan imam dekat atas tu nak pakai seluar pendek. Kan? Kena syarat dia. Kemudian diri bagi yang mampu. Julus bainahuma. Kena duduk antara dua khutbah tu. So selalu kita perasan imam dah first, kemudian bila Bilal baca amin amin ya muwaffiqat ta'i'in kan. So imam kena duduk. Okay. Wal muwala bainahuma. Berterusan, tak boleh dah first khutbah lepas tu imam pergi belakang minum air, makan nasi biryani dulu baru sambung, tak boleh. Lepas tu bainas salah. Khutbah kemudian terus solat. Kemudian nak kena bil arabiyah, maksud khutbah orang yang boleh berbahasa Arab sikit dan faham dan sebagainya. Okay. Khutbah tu perlu didengar oleh 40 orang minimum. Wa antakuna kulluha fi waqti zuhri. Ni semua dalam waktu zuhur. So tak boleh solat Jumaat, tak boleh khutbah selepas zuhur. Maksudnya dah asar
ataupun sebelumlah pukul 10 kita nak solat Jumaat, boleh Ustaz? Tak boleh. Okay? Nah, ini antara sunnah khutbah dia. Okay? Nak kena ada diri kat minbar, kemudian nak kena cakap Assalamualaikum, duduk until muazzin has completed the second azan. So, yeah, bila khatib tu ada sunnah dia pegang pada kita punya kayu kat tangan kiri, face the jemaah dan sebagainya. Okay, so itu dia sedikit sebanyak tentang solat Jumaat. Jadi nampak macam simple, okay, dia 2 rakaat, lepas tu ada khutbah dan sebagainya. Tapi behind it, ada yang tadi syarat dia, kemudian dia rukun khutbah apa, kemudian dia orang nak sampaikan khutbah pun ada 10 syarat lagi. Kan? So, itu kita go through sedikit-sedikit lah. So, sebab apa? Solat Jumaat ni dia more focus on males lah kan, lelaki dan sebagainya. Tapi satu soalan, Ustaz. Kalau kita Muslimah, kita nak pergi masjid Friday, boleh tak ikut solat Jumaat? Boleh. Tapi you have to check. Okay? Ini bukan maksudnya after this, semua orang pergi masjid. Siapa tinggal Tampines pergi Gufran lah, siapa pergi tinggal Jurong pergi Mukminin lah, siapa tinggal dekat Bedok pergi Al-Kaf lah apa. You have to check with that masjid dulu. Ada tak dia sediakan tempat untuk Muslimah? For example, some masjid dia sediakan tapi second session dan sebagainya. So do your due diligence, buat research dulu kalau you want to ever try join solat Jumaat lah. Okay. Tapi kalau mana yang lebih bagus untuk Muslimah, solat kat masjid ke ataupun solat Zuhur dekat mana-mana? Okay, Muslimah solat Zuhur. Itu lebih aula dipanggil, lebih diutamakan. Tapi kalau nak solat Jumaat kat masjid boleh, tak ada masalah. Tapi nak kena check lah masjid, jangan sembarang-sembarang pergi. Nanti you pergi masjid, lepas tu orang tu cakap, Muslimah tak ada solat Jumaat. Habis you pula cakap, Ustaz Amir kata boleh solat Jumaat. Kan? Nak kena check dekat masjid dulu. Kalau masjid tu ada sediakan tempat untuk Muslimah ke tidak lah. Okay? Call ke, tanya dulu. Kadang-kadang dia kata, okay, second session ada. Then kalau you want to try, datang second session. Selalunya 2 PM to 15 PM lah. Okay. Sekarang ni, insyaAllah, before we end, okay, ni solat jenazah ini adalah sangat penting. Sangat penting. Sebab every day orang meninggal. Cuma kita tak tahu je kita dapat solatkan ke tak. Kan? Sometimes kalau kita pergi kubur ataupun kita pergi masjid Pusaraman yang dekat Jalan Bahar tu, kita ada opportunity untuk solat. Sometimes kita punya kenalan jiran ke ataupun saudara meninggal, kita ada chance untuk solat. But when it comes to praying itself, kita dah ready ke belum? Kita dah ada ilmu dia ke tidak? Kan? So, this is very important. So, solat jenazah ni adalah satu fardu kifayah. Sebelum kita belajar ni, nak kena buat apa ni kan? Jenazah. Kita tahu dulu, dia adalah satu fardu kifayah. Fardu kifayah ni apa? Fardu kifayah adalah di mana kalau seseorang dalam kampung tu ataupun seseorang dalam that area, dia seorang dia seorang yang dah baligh dan dia lakukan perkara itu, maka orang lain di kampung itu ataupun in that area dah tak berdosa, dah terangkat. So for example orang meninggal dekat Singapura lah, Singapura. Kemudian dia cuma ada, ni maybe impossible lah to happen, tapi mungkin kita ambil satu kampung lah, dekat kampung mana tak tahu kan, ada seorang Muslim meninggal, kemudian dia perlulah untuk mandi, kafan, solat, kebumikan kan. Tapi ada satu orang saja yang boleh buat dan dia yang buat. So orang lain tu in that area kan dah tak berdosa. Dia dah not obligated to perform these actions lah. So kalau kita ambil di sini 4 perkara dalam pengurusan jenazah. First adalah mandikan. Second adalah kita kafankan, shrouding. Ni. Kemudiannya solat, kemudiannya adalah
kita kebumikan. Okay. Ini kita ambil simple je sebab jenazah ni kita perlu buat course. Al-Fajr selalulah buat course juga macam 2-3 kali setahun, tapi yang kita baru lepas lah that time. Kalau nak more apa tu jenazah courses, just DM Fajr je. Nanti kalau ada banyak banyak apa request, insyaAllah kita akan buat lagi lah next year ke apa. For this year probably dah habis lah sebab end of the year kan. So ni perlukan satu course. So pada malam ini kita akan ambil number 3 ni. To perform solat upon the deceased. Kan? So dalam solat jenazah ni kita ambil the integrals ataupun rukun solat jenazah ni. Kan? Yang pertama adalah kita punya niat. Of course, memang innamal a'malu binniyat. Semua perkara yang kita buat perlukan niat lah, kan? Kita diri ni untuk apa? Untuk solat jenazah, kan? Bukan ni untuk kita warm up nak pergi lari, kan? So intention. Kemudiannya yang kedua adalah 4 takbir. So solat jenazah ni, kan, tuan-tuan puan-puan, dia tak ada rukuk, tak ada sujud, dia 4 takbir, 4 takbir. Kemudiannya berdiri alal qadir, berdiri bagi siapa yang mampu. Ustaz, tapi saya punya atuk, dia naik wheelchair, dia pernah solat duduk untuk solat jenazah, boleh tak? Jawapannya boleh. Tapi berdiri bagi yang mampu. So ni the third. Kemudian yang 4 adalah membaca Al-Fatihah. Kemudiannya selawat ke atas Nabi. Kemudiannya doa untuk orang yang meninggal tadi. Kemudiannya salam kita. Okay, ini kan dia explain dalam rukun solat jenazah tu sendiri kan. All the actions plus intention, niat dia kan. Sekarang ni saya nak simplify. Okay, so macam mana kita nak solat jenazah? Okay, alright. So, nak solat jenazah ni, first sekali kita exclude niat tu. So, niat dia adalah sahaja solat jenazah saja aku dirikan, kan? Saya pun 4 kali takbir. Okay. Faham? Saya tak tahulah kenapa ni. Okey, tak apa. Qadarullah. Ini dah terjadi kan. Minta maaf Maksud. Okey. Okey. Jadi last lah last. Sekarang ni kan kita dah niat tadi kan. Saja aku dirikan solat jenazah ini 4 kali takbir. Okey. 4 kali takbir. Fardu kifayah. Kena sebut fardu kifayah. Sebab apa? Dia bukan fardu ain. Fardu ain orang sendiri-sendiri tau kena solat. So maksudnya kalau zuhur saya wajib solat zuhur. Awak wajib solat zuhur. Dia tak boleh macam gini. Actually dia tak boleh macam gini. Example lah seorang bapa ni dia balik kerja penat kan, dia kata, "Ahmad, kau ambil wuduk, kau solatkan abah ni. Solat isyak, solat untuk abah niat." Tak boleh. Itu fardu ain. Solat semua kena buat sendiri. Anak dia kena solat sendiri, bapa dia kena solat sendiri kan. So fardu kifayah ni pula adalah kalau orang dah buat benda ni, dah laksanakan ini, maka orang lain semua dah tak bertanggungjawab lagi. Okay. So fardu kifayah dia imaman, menjadi imam ataupun dia makmuman mengikut imam lillahi ta'ala. Okay. So itu niat dia dulu. Kemudian dia kan 4 takbir kan. So first takbir, Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Sampai habis. Waladdallin. Amin. Okay. Soalan yang biasa ditanya, Ustaz, so imam baca kuat ke? Tidak. Solat jenazah ni bacaan sir. Okay, secrecy. Bacaan sendiri macam Zuhur dan Asar, pelan. Dia sendiri je yang dengar. Bismillah.
walaupun imam. Okay, imam pun baca sendiri. Okay. So second question, Ustaz, kena baca doa iftitah tak? Kan? Jawapan dia tak payah. Start je Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Third question, Ustaz. Lepas tu nak baca Kul Huwallahu Ahad ke? Tak payah. Al-Fatihah sahaja. Okay? Dan second takbir, Allahu Akbar. Kita selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, the simplest one. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh. Tapi yang afdal, yang paling baik adalah selawat Ibrahimiyah. Ustaz, selawat Ibrahimiyah ni apa? Kan? Ini adalah selawat di tahiyat akhir kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Ibrahim. Tu Ibrahimiyah. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta wa sallamta ala Ibrahim. Sampai habis fil alamin innaka Hamidum Majid. Okay. Kemudian ada takbir yang ketiga. Allahu Akbar. Yang ini specifically baca doa untuk yang meninggal kita solat dalam solat ni. So for example, okay lah, dia lelaki kan, almarhum kan, kita doa untuk almarhum. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, rahmatilah dia, ampunilah dia, kasihilah beliau. Gitu. Kalau wanita, tukar hu jadi ha. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Nak baca berapa banyak kali Ustaz? Baca satu boleh, tiga boleh, nak repeat pun boleh, tak ada masalah. Ustaz, kalau more than one, dia ramai-ramai macam mana? Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Tapi kalau nak baca as singular male pun boleh. Lelaki satu. Sebab dalam bahasa Arab, satu lelaki tu dia boleh in general, dia boleh jadi for more than one jugalah, dia boleh jadi plural. So Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Okay, dan dah fourth takbir sekarang. Allahu Akbar. Yang ini nak diam boleh, okay, diam tak baca apa-apa, ataupun nak baca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar pun boleh. Ataupun ada doa dia, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ampunkanlah kami, ampunkanlah dia. Baca untuk general. So, lepas tu dah habis nak buat apa Ustaz? Okay, tunggu dulu. Tunggu imam beri salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru kita ikut akhirkan solat kita dengan salam. Okay. Kemudian astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bolehlah ikut imam nanti baca doa. Kan, nanti baca Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan sebagainya. Okay, solat dah selesai. Sekarang ni, Ustaz, kalau solat jemaah kan, so kalau kita dua orang dia macam mana? Example, solat kan, dua orang macam mana? Okay, satu imam dekat depan jenazah, kemudian lagi satu adalah belakang dia, belakang imam. So macam solat gini, belakang, kan? Solat fardu ke, solat apa-apa ke dua orang kan? So sama juga, makmum di belakang. So sekarang next question. Kalau kita ramai macam mana Ustaz? Ramai adalah the best kita buat 3 saf. So satu imam, kemudian belakang, first saf, second saf, third saf. So for example, kalau Ustaz kita 7 orang, jadi satu imam, kita tinggal 6 kan? So 2, 2, 2, 3 saf. 2, 4, 6. Okay? Soalan. Assalamualaikum Ustaz. If we can't recite in Arabic on the third takbir, can we just make doa dalam hati? Yes. Betul. Sister, you are very correct. Right? So kalau kita tak hafal yang Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, kita diam saja, baca dalam hati kita. Sebab apa? Kita dalam solat cuma boleh berdoa ataupun recite in Arabic kan? Sebab tu memang syarat dia. Tapi dalam hati, ya Allah, ampunkanlah dia, ya Allah, kasihanilah dia, angkatlah darjatnya, hapuskan dosa-dosanya. Dalam hati boleh. Tapi kita cuba sebaik mungkin. Kita ambil yang Allahumma gfir lahu,
Allahumma ighfir lahu. Practice. Allahumma ighfir lahu. Allahumma ighfir lahu. Kalau nak itu saja pun boleh. Allahumma ighfir laha. Allahumma ighfir laha. Dan slowly. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dia 4. Tapi actually panjang lagi. Wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannah wa a'idhu min adhab al-qabr wa min adhab an-nar. Allahumma ba'i khataayahu kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Banyak kan? Syuk boleh best. Boleh carilah bacaan panjang online. Kalau tak, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Try lah. Okay. So, okay. Sebelum kita habis, solat jenazah ni, kan, dia satu solat yang kita jarang buat. Kan. Kadang-kadang kita pun, macam mana ni? Terlupa. Tak apa. Nanti dia, imam dia, kan, sebelum solat, dia akan explain lagi. So, nanti kita buat revision. Oh, ingat. Okay. Dan ini adalah, okay, for example, ini a bit sensitif lah. Kalau ada kita punya ahli keluarga yang meninggal, inilah antara one of the best ways untuk kita berikan yang terbaik for their final departure. Okay. Sedih lah kan kalau kita solatkan nenek kita ke, solatkan atuk kita ke, kan. Sedih. Tapi ini adalah ilmu yang perlu kita tahu. Walaupun Ustaz, tapi saya bukan macam Ustaz, saya tak tahu bahasa Arab semua, macam mana? Boleh. Dia lagi baik ahli keluarga yang solat. Okay, so perlu tahu ilmu ni. Simple. Kita recap balik. 4 takbir. Allah Akbar Fatihah. Allah Akbar selawat. Allah Akbar Allah maghfir lahu warhamhu wa'afih. Allah Akbar Rabbana atina fid dunya hasanah. Kan sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Is there a minimum number of people solatkan jenazah yang akan mendatangkan sesuatu faedah kepada si mati? Tak ada. Tak ada. Okay. So for example, sebab tu kan tadi saya ada kongsikan kan, kalau pun that tempat tu satu orang yang solatkan, so memang semua doanya kepada dia. Kalau okay, selalunya kita question kan, wah, bahawa jenazah ni ramai orang solatkan dia, kan, betul tak? Lagi ramai maksudnya lagi ramai yang mendoakan. Dia tak semestinya orang tu dia meninggal 3 orang dia solatkan, dia versus orang yang beribu solatkan. Orang yang 3 orang solat ni jenazah tak baik, bukan ada fadilat ekstra. Syarat pun solat satu orang pun memang untuk doa pada dia. Solat ramai-ramai lagi alhamdulillah lah, sebab ramai doakan kan. So begitulah untuk solat jenazah. Salam Ustaz, boleh tanya berapa rakaat yang afdal untuk rawatib solat Jumaat? Buat 2 atau 4 untuk qabliyah dan ba'diyah? Okey. Solat Jumaat ni, kan, solat Jumaat ni solat Jumaat tau, bukan solat Zuhur. Even kalau solat Zuhur on Friday for Muslimah for example, memang lagi afdal is 4 qabliyah 4 ba'diyah. Okay, itu memang ada hadis. Siapa yang melazimi 4 qabliyah Zuhur, 4 ba'diyah Zuhur, memang ada ganjarannya, hadis sahih. Tapi kalau solat Jumaat, solat Jumaat ada opinion khilaf di sini. Ada terbagi kepada 2. Ada ulama mengatakan bahawa boleh solat qabliyah seperti solat Zuhur punya kan, for on Friday untuk lelaki solat kat masjid. Sebab apa? Sebab dalilnya ataupun illah dia ataupun dia punya reasoning dia, kerana solat Jumaat adalah menggantikan solat Zuhur pada Friday. So ada qabliyah, ada ba'diyah. Ada setengah ulama pula mengatakan, the second one mengatakan qabliyah solat solat Jumaat tak ada. Sebab apa? Sebab dia adalah seperti solat yang a special solat. Dia tak sama macam Zuhur. Dia bukan 4 rakaat. Dan dia cuma special on Friday je. So dia tak ada qabliyah. Cuma nak solat tahiyatul masjid, nak solat sunat wudu, itu boleh.
So saya berpegang pada ada qobliyah di solat Jumaat, ada ba'diyah juga. Maksudnya lepas solat Jumaat pun boleh solat sunat ba'diyah juga. Tapi for your question, kalau afdalnya mana dua ataupun empat, ada hadis yang mengatakan bahawa four before and four after. Ada special ganjaran dia. So kalau boleh lah, kalau boleh mampu buat four qobliyah, four ba'diyah. Kalau tak mampu, buat dua boleh, qabliyah, dua ba'diyah pun boleh, tak ada masalah. Itu the list lah. Kalau tak buat tak. Okay. So thank you for your question. Okay, so hari ni dapat cover tadi solat on vehicle, solat Jumaat, solat jenazah. InsyaAllah. Thanks, Ustaz. Okay, no problem, no problem, insyaAllah. Okay, so uh, ini akan to end our, I think, I believe so lah, macam our year of 2025, okay, fardu ain. Tapi don't worry, okay, insyaAllah kalau diberikan peluang dan sebagainya, kita akan sambung lagi fardu ain kita, fokus lagi. Nanti kita dah nak start Ramadan dan sebagainya kan. So kita akan sambung lagi fardu ain, mana kita stop ni. Dan insyaAllah lah, sebab this coming November, December, semua ada bercuti lah kan dan sebagainya, banyak pergi umrah semua kan. So kita take a break dulu. InsyaAllah kalau dipanjangkan umur dan diberikan kesempatan, Januari ke apa kita boleh sambung lagi lah, insyaAllah. Dan pada masa yang sama, apa yang kita dah pelajari sekarang ni, kita cuba apply, perbetulkan hadis-hadis yang kita cover, kita cuba amalkan. So insyaAllah ada manfaat dia dan kita diberikan kekuatan untuk istiqamah lah, orang kata, to be steadfast lah in this life, insyaAllah. Okay, thank you sir, no problem, insyaAllah. Okay, so sepanjang for the year of 2025, last year lain for this year, insyaAllah, kalau ada apa-apa segala kekurangan dan sebagainya dari pihak saya dan sebagainya, saya mohon maaf, ada silap bahasa ke, kasar bahasa dan sebagainya, kurang ilmu saya, insyaAllah. Okay, ampunkan. InsyaAllah kita bertemu lagi next year lah, insyaAllah. Okay, kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Have a good rest and have a great week ahead, insyaAllah. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Sama-sama. Terima kasih.